Ramai orang ingat nak kaya dengan emas kena pandai analisis harga, baca data ekonomi, cari timing terbaik untuk beli murah dan jual mahal. Kita ulang banyak kali hingga jadi kaya. Nampak logik dan bijak kan? Tapi yang peliknya, kita tak pernah jumpa pun orang yang betul-betul kaya dengan emas guna cara ini. Mungkin ada tapi tak ramai. Sebab realitinya tak semudah teori. Bila asyik tengok harga, kita akan kalah dengan emosi kita sendiri. Harga naik, kita menyesal tak beli. Harga turun, kita menyesal beli mahal. Sentiasa rasa menyesal. Akhirnya tak beli-beli. Tunggu harga terbaik sampai bila pun tak mula. Tak tambah simpanan emas pun. Hakikatnya, yang terbukti berjaya mereka yang buat benda simple. Teknik yang pakcik-makcik di kampung pun boleh buat. Beli sikit-sikit tapi konsisten setiap bulan. Harga naik dia beli, harga turun dia beli lebih banyak. Dia tak pening kepala. Dia cuma fokus satu benda. Berapa gram emas aku dah ada. Akhirnya, orang yang tunggu harga terbaik masih menunggu sampai tak sudah. Tak beli-beli sebab timing terbaik tak pernah jumpa. Kalau dah jumpa pun asyik terlepas. Sebaliknya, yang menabung emas secara konsisten, emas dia makin bertimbun. Dah siap bayar zakat, dah capai pun target satu keluarga 1 kilogram emas. Yang kaya hasil simpanan emas ni, mereka yang serta fokus berapa gram emas yang mereka dah ada. Bukan sibuk dengan ramalan harga yang nampak bijak tapi tak buatkan ke mana-mana. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas dengan ilmu yang betul, tuan-puan boleh kirim profil, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya.